So hari ni kita dekat kolam Jugra. Bayar dulu macam biasa. Udang 2. Assalamualaikum. Oh, udang kecil Okay. No problem. Hari ni aku buat 2 setup. Satu ultralight, satu lagi medium. So UL ni kita set dengan BC, yang medium tu kita set dengan spinning. Sekarang ni aku pakai CC Serious. Okay, kita biar dulu. Aku nak unboxing satu reel untuk aku pairkan dengan satu lagi rod aku kat dalam ni. Reel daripada Pocool, saiz 1000. Tu buka tengok dalam. Tada. Meriah mat. So macam korang tengok, ni reel dia. Ada tulis brand Pocool. Dia ada tulis juga tali boleh masuk berapa. Ratio dia 5.2 nisbah 1. So dia pakai Evaform punya knob. Dia pun ada clicker. So dengan rod apa yang aku nak pair, rod Pocool 816 LB. Oh, dia masuk kat kolam ni memang easy game lah. So reel ni kita pakai dengan rod ni. Alamak. So untuk tali kita pakai tali Godzilla yang sama macam aku punya BC. Untuk isi tali aku pakai alat ni. Day 2. Let's go cari ikan. Ni tipu